Turn left onto Jalan 23 thirds 1B. Continue for 200 meters, then turn left. Baik, jam sekarang 6.49 pagi. Aku dapat satu job pergi KLIA 6-seater. Kita on the way nak pick up. Mudah-mudahan tak kena cancel lah. Amin, amin, InsyaAllah. In 80 meters, turn left. Sebenarnya pagi tadi aku dah keluar awal. Turn left. Aku hantar anak aku pergi terminal Bersepadu Gombak. Lebih kurang sampai dekat sana sebelum 3.30 lah. 90 meters. Jadi aku balik kawasan Kepong lah, kawasan rumah. Dan aku pasang MD lebih kurang pukul 5 pagi. Tapi tak masuk. Tak masuk. Keep right at 4. So syukur Alhamdulillah lah yang ni kita dapat. Kita dapat nak ambil dia punya tu lah. Turn left, then you will arrive at your destination. Ini pin kita. Kawasan ni guys. Ni dia. Alhamdulillah. You have arrived at your destination. Baik guys, kita drop off customer dekat KLIA Terminal 1. Syukur Alhamdulillah. Jam sekarang 8.15 pagi. Akhirnya kita dapat juga ping Terminal 1. So total 129.46, kita guna 746 NKVE Elite. Alhamdulillah. Okay. Tu tadi turbo. Terus okey, jap aku blok kita dengan Bro Alfi di Ali Maju. Minum dulu. Makan juga, kita bunyi dah lah. Aku masih di landside dari pukul 9 lebih tadilah, lepas minum di downtown. Jadi harap-harap tak lama lagi lah, InsyaAllah. Sekarang 819 untuk just Grab plus 547 6-seater 468. Alhamdulillah. 11.37. Apa? Mungkin kita akan keluar kalau ada job just Grab, kita akan keluar. Ada tunggu lagi. Anyway, pagi tadi aku masuk, aku on turbo, tapi turbo aku masih belum sampai waktu, belum lepas 30 minit. Jadi tak ada pula penambahan untuk dia punya
apa nama tu, earnings. Tak ada bonus. Tak ada bonus. Alhamdulillah. Right, kita tunggu. Bro Alfi dah keluar. Tadi dah keluar dah. Aku tadi tumpang dia pergi downtown. Lepas dia hantar aku sini, dia release dia punya location tu buat tu. Masuklah ping, dapat pergi Petaling Jaya. Dapat pergi Petaling Jaya. Ini sedap guys, tapi dah habis. Kopi. Nak cerita pasal pagi tadi ialah aku lepas hantar anak aku pergi TBG. Aku balik ke area kawasan rumah. Aku pasang MD dalam pukul 5 pagi tu. Jadi adalah ping masuk, tapi pergi ke Putrajaya sebab alang-alang punya ping macam ni. Kalau kita nak masuk KLIA kosong, payah nak dapat job. So kita tak accept lah. Lepas tu ada masuk satu lagi. Aku tak ingat lah pergi mana. Sama ada pergi Shah Alam ke apa, ataupun Desa Petaling. Mungkin Desa Petaling. Jadi aku tak accept. Bila aku tak accept tu, aku punya MD pun terus kena stop. Rugilah. Belum sampai 1 jam lagi kita tunggu. Lepas tu aku balik rumah. Bila aku balik rumah, aku pasang turbo dan on 6 seater saja. Masuklah pula ping ni. Cash, risau juga. Ada yang tanya aku, apa maksud potong ni bagi aku adalah tak tahulah siapa yang main kita. Sebab kalau ikut remark dia sana adalah cancel by passenger. Tapi yang kita nampak yang selalu kena cancel by passenger ni adalah cash punya job. Itu yang maksudnya kita kena potong. Tak tahulah kalau anda pernah mengalaminya. Kalau dapat job KLIA contoh, ataupun job-job besar, tiba-tiba kita dah gerak on the way tu, sebelum kita arrive kena cancel, especially cash. Tak tahu GrabPay kemungkinannya untuk kita dapat pick up lebih daripada 90% lah. Dalam 95% mungkin kita boleh berjaya nak pick up. Tapi kalau cash amat sukar. Jadi pagi tadi aku dapat cash tu, yang 6-seater tu. Alhamdulillah lah. Sampai. Tak tahulah, mungkin ada orang yang ada guna power untuk potong kita punya job kan. Ini kata aku lah. Tak tahulah betul ke tidak. Right. So kita tunggu lagi. So itu cerita potong. Terima kasih. Lupa nak bagi salam pagi tadi. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang dan kembali ke Karishma Channel. Kepada anda yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Tekan butang loceng untuk notifikasi video terkini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang bersama dengan saya selama ini. Alhamdulillah. Hari ini bersamaan dengan apa bulan 19 Januari 2026, hari Isnin. Jadi begitulah ceritanya. Sempat aku tidur tadi sekejap. Alhamdulillah. Alright, kita tunggu pin keluar. Let's go. Yo guys, job dah mula masuk. Tapi aku accept ni tadi, cancel by passenger. Macam mana ni ya? Rawang, harga 66. Ni dah nombor 3 dah ni. Aduh, dalam keadaan bahaya ni. Bismillah. Manda Mahkota Ceras. Aduh, tak best. Nombor 4. Satu lagi. Bismillah.
Come on, give me a good one. Kepung. Mana? Let's go. Jam dah pukul 12.34. Alhamdulillah. Ini yang job tadi lah ni. Alhamdulillah. So that means betul lah customer yang cancel. Okay, jom kita pergi Rawang. Arriving in 10 minutes at 12:45 p.m. Okay, kita mula gerak. Terminal 2 Level 125 Kota Emerald, Rawang. Alhamdulillah. Bismillah. KLIA 2. In 80 meters, keep right at the 4 kilometers. Then keep left at the 4. Continue for 800 meters, then you can arrive at your destination. Wih, nampak macam tak ramai orang bawah ni. Mungkin customer ni tertinggal You je have tadi. arrived at your destination. Hai. Ya, Sheila. Kita drop off customer kita ni dekat rumah dia dekat Kota Emerald. Orang Sarawak guys, orang Sarawak. Tapi bawa balik daripada Langkawi. So, kita guna tol 828 ngam GrabPay. Nah, 75 je. Alright, alhamdulillah. Okay, kita keluar daripada rumah customer tadi, Kota Emerald. Menghala balik lah. Jadi aku off Plus dan juga Just Grab. Aku masih on 6 seater. Tapi masalah aku sekarang ni, aku punya minyak low. Tengoklah macam mana. Dan bateri handphone aku pun low. So kita tengok kalau ada ping yang sesuai. Kalau tak ada, kita terus balik berehat. Lagipun kita keluar dari rumah pukul 3 pagi tadi, InsyaAllah. Nak balik ni 26 km. Kalau ikut jalan tak ada tol, 47 minit. Alhamdulillah. Let's go. Jam. Aku dah sampai Petronas Batu 6 Jalan Ipoh. Jam 2.46. So ni tadi aku pasang
preferred location Kepong Selayang. Kita punya 5% pun 5 minit lagi. Tapi aku kan nak balik. Tadi pagi aku nak buat ni, dia tak bagi. Akan aku nak buat dekat sini. Boleh lah. Baik, kita dah buat inspection. Belum submit lagi. Pandangan depan, belakang. Ui, gimana ni? Depan langsung maju dia bawa aku. Belakang, dalam depan, dalam tengah dan juga belakang. Submit. Alhamdulillah. Submit. Masuk pink tak nak buat. Okay, 0 minit. Okay, jom keluar daripada Petronas. Semua ini berlaku, sedangkan aku sedikit pun tak pernah curang terhadapmu. Baik guys, aku keluar malam ni. Jam sekarang pukul 9.39. Aku belum pasang MD. 9.39. Cuma aku pasang location, preferred location. Letak Putrajaya, Cyberjaya, Sepang. Konon-kononnya nak dapatkan job KLIA lah. Dan masih on 6-seater saja. Sekarang aku release plus lah. Oh sia, 6-seater dengan plus. Just scrap belum lagi. Jom kita lepak dekat belakang Maybank Jinjang. Let's go. Ada Bro Alfi sana. Baik, untuk review kita punya sampai ke rumah tadi, kilometer 193.4. Dan kita punya earnings 172.96. Alhamdulillah. Okay lah tu. Kita lepak di taman ni, taman belakang Maybank Jinjang. Pasang MD pukul 10.01 tadi saya MD. Subscribe.